Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Barisan EJK Surah Al-Ikhwan, Imam Bilal, pengurusi dan muslimin muslimat jemaah hafizakumullah taala wa ra'akum fi sihhatin wa afiyah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat diberkati ini, setelah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita nikmat untuk kita melaksanakan solat fardu secara berjemaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dudukkan lagi kita di sini untuk kita terus berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu di dalam majlis-majlis ilmu. Jadi tanpa membuang masa, kita teruskan, kita buka pengajian kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلفون حفظهم الله تعالى ونفعنا بهم في الدارين آمين. Ini kita sambung slide ke-3, buku Fahami Muamalat Seharian Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping itu, memakan makanan yang haram dan syubhah akan mengakibatkan amalan tidak diterima dan doa tidak dikabulkan. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal daripada orang yang bertakwa. Baik, jadi kita masih lagi sebenarnya di dalam muqaddimah buku Fahami Muamalat Seharian Anda, di mana di dalam muqaddimah kita dibentangkan dengan kepentingan untuk kita mengetahui apakah sumber, apakah kepentingan untuk kita mendapatkan makanan yang halal, makanan yang diharuskan oleh syarak. Jadi di dalam satu hadis, di dalam satu hadis ada diriwayatkan bahawa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban." Wahai manusia, makanlah daripada muka bumi ini makanan yang halal dan thayyib. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau menjadi seorang yang mustajab doa. Menjadi seorang yang mustajab doa.
Maka apa jawapan Nabi SAW? Atib maf'amah takun mustajabat dakwah. Ini satu kaedah yang sangat penting untuk kita jaga. Apa kata Nabi SAW? Atib maf'amah, perelokkanlah makanan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Satu formula yang sangat simple, yang sangat pendek, tapi pada hari ini kita sangat-sangat susah untuk mengamalkan perkara tersebut, kerana banyak sekali kita hari ini terlibat dengan perkara-perkara yang syubhat. Na'udzubillah min dzalik, daripada perkara-perkara yang dengan perkara-perkara yang haram. Nah, jadi para ulama beritahu, bila Allah SWT turunkan ayat ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, jika itu ada halalan, ada thayyiban, maka di dalam kita nak pastikan perkara yang masuk di dalam tubuh badan kita ni halalan thayyiban, maka ada dua perkara yang perlu kita ambil kira. Yang pertama adalah kita pastikan makanan itu sendiri adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya zat makanan. Apa perkara yang diharamkan? Arak, daging haiwan, daging bangkai, dan daging babi. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daging haiwan-haiwan yang tak boleh dimakan. Jadi itu apa? Kita yang pertama, kita jaga diri kita daripada mengambil perkara-perkara tersebut. Itu saya kira semua maklumlah, terutama orang yang menjadi ahli surau, ahli masjid, datang sembahyang berjemaah, insya-Allah takkan mengambillah perkara-perkara tersebut. Tapi untuk memastikan halal dan thayyibah, perkara kedua perlu diambil kira juga, iaitu apa? Sumber untuk mendapatkan makanan tersebut adalah daripada duit yang halal. Selain daripada makanan itu sendiri halal, yang kedua adalah kita pastikan sumber untuk kita mendapatkan makanan yang halal itu adalah daripada duit yang bersih, daripada sumber income yang bersih. Maka barulah makanan kita akan jadi apa? Halal dan thayyibah. Baik, jadi kita sambung. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tekankan, tegaskan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amal daripada orang yang bertakwa. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Tamamus taqwa ay yattaqillaha bi tarki ba'dil halal makhafata ay yakuna harama." Artinya, kesempurnaan takwa adalah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai tahap meninggalkan sebahagian perkara yang halal kerana bimbang terjatuh di dalam keharamannya. Itu sifat takwa yang sebenar yang diamalkan oleh seluruh salafus salih. Mereka, jadi kita tahu di dalam di dalam makanan kita ni, dan di dalam kita punya amalan kita, dalam apa yang masuk di dalam tubuh badan kita ni lah, dia ada yang benda yang dipanggil sebagai mubah. Sebenarnya amalan termasuklah makanan kita. Dia ada perkara yang wajib, ada perkara yang apa? Perkara yang wajib, ada perkara yang sunat, ada perkara yang mubah. Wajib tu mesti buat, sunat tu wajib, kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Kalau sunat, buat dapat pahala, tinggal tak mengapa. Kalau mubah, nak buat boleh, tak buat pun tak mengapa. Tak ada apa-apa tegahan, tak ada apa-apa perintah. Ada makruh. Makruh tu ada larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia kalau buat tidak mendatangkan dosa. Kalau ditinggalkan kerana ia perkara makruh, maka kita dapat pahala. Ada perkara yang haram. Perkara yang haram maksudnya perkara yang apabila dibuat berdosa, ditinggalkan kerana ia perkara yang haram, maka kita dapat pahala. Baik. Jadi apa kata Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu?
Kesempurnaan takwa adalah apabila seseorang itu mampu meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang mubah kerana khawatir terjatuh di dalam perkara yang ada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Bukan main sebat je. Bukan main sebat je. Benda ni masih lagi makruh. Benda ni masih lagi tak ada masalah apa-apa. Jadi main sebat je semua. Maka orang yang dia tidak kisah kan main sebat je apa yang ada depan mata dia, maka dia satu masa pasti akan terjatuh di dalam perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila tidak ada ketelitian di dalam nak melakukan satu-satu perkara, seperti mana dalam hadis yang kita dah baca panjang lebar sebelum ni, termasuk di dalam perkara yang syubhat. Baik, seterusnya di dalam kitab Al-Futuhat Al-Wahbiyah, pengarang menyebutkan bahawa orang yang memakan makanan yang haram dan orang yang terjerumus di dalam perkara syubhat tidaklah termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Orang yang makan makanan yang haram itu dah pasti. Macam tu juga orang yang terjerumus di dalam perkara yang syubhat itu tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bertakwa, yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu jadi apa? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima amal daripada orang-orang yang bertakwa. Seterusnya diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata bin suhtin fannaru awla bih. Artinya setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka api neraka adalah lebih layak untuknya. Sebenarnya hadis ni, di sebalik hadis ni ada satu peristiwa di mana satu ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu makan makanan yang disediakan oleh hamba dia. Yang Sayyidina Abu Bakar terlupa untuk bertanya daripada mana datang perkara apa makanan tersebut. Kemudian bila dah makan, barulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak bertanya kepada hamba dia. Bila tanya, maka apa jawapan hambanya? Ini adalah daripada seseorang yang dulu ketika aku belum lagi memeluk Islam, hamba tu, kesimpulannya hamba tu dulu dia macam seorang apa dukun lah, apa tok bomoh, pendidik nasib kan, pendidik nasib. Jadi sebelum Islam dia pernah buat servis tilik nasib tu lah, servis lah kan, servis tilik nasib tu dekat seseorang. Tapi masa tu tak ada pun nak tetapkan bayarannya pun, dia bagi secara servis percuma lah, tak tetapkan bayaran lah tu. Cuma ya, kemudian lepas masuk Islam, pada hari tersebut orang tu, kalau tak silap Yahudi, dia berjumpa dengan hamba tersebut, dia hadiahkan sesuatu, hadiahkan makanan, susu ke apa saya tak ingat, dan hadiahkan apa? Makanan. Makanan tu bukannya bayaran kepada servis tilik nasib tu, cuma mungkin apa dia teringat jasa dulu. Orang tu bagi servis, hamba tu bagi servis percuma kan, dia pun hadiahkan. Bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tahu je perkara tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu korek, apa nama dia, dia punya tekak dia untuk muntahkan balik makanan yang dia telah makan dia. Dia punya kalau kita cakap dalam makanan mungkin kita akan cakap ekstrim lah. Dia punya ekstrim, dia punya dahsyatnya Sayyidina Abu Bakar buat korek tu, nak muntahkan balik tu, sehingga orang nampak macam seolah akan membuatkan Sayyidina Abu Bakar ni meninggal dunia. Punya dahsyat korek. Jadi kemudian barulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu riwayatkan hadis ni. Apa kata Nabi SAW? Setiap daging yang tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah lebih layak untuknya. Ini sifat takwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Benda tu dia bukannya secara jelas bayaran kepada tilik nasib, tak. Bukan perkara yang haram secara pasti, cuma dia ada syubhat. Dia ada syubhat perkara tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar punya ketakwaan apa, korek-korek sampailah apa, hampir-hampir membuatkan
Dalam riwayat itu bagi apa? Membuatkan Sayyidina Abu Bakar ni binasa. Maksudnya boleh menyebabkan meninggal dunia. Okay. Baik. Seterusnya, Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, seorang waliullah yang masyhur. Beliau berkata, al-wara'u tarku kulli syubhatin wa tarku ma la ya'ni. Artinya, wara' adalah meninggalkan setiap perkara yang syubhat dan meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadamu. Jadi sebenarnya wara' ni, dia dalam bahasa Arab, wara' ni bukannya maksudnya orang yang apa? Yalah, wara' ni sifat dalaman. Wara' ni sifat apa? Sifat dalaman. Seperti pada zuhud. Zuhud ni sifat hati kita. Wara' juga adalah sifat hati. Dia luaran itu tidak menggambarkan bahawa seseorang tu zuhud, bahawa seseorang tu wara'. Wara' ni daripada bahasa Arab yang satu kalimah dalam bahasa Arab yang terjemahan bahasa Melayu-nya adalah apa? Memelihara diri. Wara' apa? Memelihara diri. Jadi disebutkan dekat sini, memelihara diri adalah apa? Dengan cara meninggalkan setiap perkara yang syubhat dan meninggalkan perkara yang tidak memberi faedah kepadamu. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, seorang tabi'in, seorang di antara pembesar, maksudnya tabi'in yang kedudukan yang tertinggi lah, antara yang tertinggi, rahimahullahu ta'ala, beliau berkata apa? Mithqalu dzarratin minal wara' khairun min alfi mithqali dzarratin minal shawmi was-salah. Artinya, sifat wara' seberat zarrah lebih baik daripada puasa dan solat seberat 1000 zarrah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala nak bagi tahu, seseorang yang berusaha untuk membersihkan diri dia daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada perkara yang syubhat, itu lebih utama berbanding dia mengerjakan solat, dia banyak berpuasa tapi tidak memelihara diri dia daripada perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara syubhat dan perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah memang satu ketetapan syarak, satu perkara yang diajarkan oleh para ulama, di mana awal-awal dulu kita ada sebut bahawasanya kunci kepada penerimaan amal kita adalah apabila tubuh badan kita, apabila kita ni bersih daripada perkara-perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan kita ni tak jaga diri kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Seterusnya, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, sampai ada buku ni, yang ada buku dulu sebenarnya dia punya apa, dia ada sedikit kesalahan cetakan. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu, tak ada laisan, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Nasara tu pun tak ada. Kemudian Allah SWT beritahu lagi, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Thumma zakara ar-rajul yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rab wa mat'amuhu haram wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tayyib, maha tayyib. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dia tidak menerima kecuali perkara yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana dia perintahkan kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat, ya ayyuhar rasulu qulu ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amalan saleh. Ini ayat untuk siapa? Untuk para rasul alaihi wassalatu wassalam. Orang yang manusia yang paling mulia sekali, makhluk yang paling mulia sekali. Dan setelah level dia kan, yang paling mulia sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian malaikat Jibril, kemudian para rasul ulul azmi. Kesimpulannya, rasul-rasul ni adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling utama, diperintahkan dengan satu perintah tadi apa? Makan perkara yang baik dan lakukan amal soleh. Kemudian dalam ayat yang satu lagi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan perkara yang sama kepada orang-orang beriman. Siapa orang beriman? Kita ni lah sekarang ni, yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada kita nikmat keimanan. Maka nikmat keimanan ni telah membuatkan kita pada hakikatnya menjadi orang-orang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintah untuk kita itu adalah sama seperti mana perintah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasul alaihi wassalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik daripada rezeki yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang perihal seseorang yang menempuh perjalanan yang jauh, rambutnya kusut masai dan penuh debu. Jadi kalau kita tengok kenapa Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri lelaki tersebut untuk menggambarkan kepada kita bahawasanya sifat wara' ini bukan sifat luaran. Bukan sifat luaran. Yang kedua, orang-orang yang zahirnya orang yang macam zuhud, macam wara', dan dia sedang berada di dalam satu keadaan di mana biasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa daripada orang yang berada dalam keadaan tersebut. Maksudnya orang yang susah, orang yang dalam perjalanan itu sedang bersafar. Kan ada satu hadis Nabi SAW beritahu apa? Antara orang yang mustajab doanya adalah ketika dia sedang bersafar, sedang melakukan permusafiran, sedang musafir. Jadi orang ni diceritakan oleh Nabi SAW sebagai seorang yang menempuh perjalanan yang jauh. Maksudnya bersafar. Biasanya bersafar ni doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rambut kusut masai dan penuh debu. Maksudnya seolah jadi seorang yang tidak kisah dengan dunia. Tidak kisah dengan dunia, macam zuhud lah dia punya luaran. Kemudian dia menadah tangannya ke langit, menadahkan kedua tangannya ke langit dan berkata dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Sedangkan apa kata Nabi SAW? Sedangkan makanan dia haram, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa ghuzziya bil haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan perkara yang haram, dengan makanan yang haram. Lalu apa kata Nabi SAW? Bagaimana akan diterima doanya? Fa anna yustajabu lah. Jadi macam mana doa nak diterima? Walaupun dalam keadaan yang seolah-olah menggambarkan dia ni kalau doa bakal diterima, tapi kerana tidak menjaga perkara-perkara yang masuk ke dalam tubuh badannya, tidak menjaga apa yang dia pakai, kan, maka doa dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diterangkan di dalam hadis yang
tadi tu. Ya. Apa kata Nabi SAW? Atib maf'amat takun mustajabat da'wah. Perelokkan makanan kamu, maksudnya makanlah makanan yang halal dan tayyib, maka pasti kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Dan kemudian sebenarnya dalam hadis tu ada sambungan dia di mana Rasulullah SAW bagi tahu setiap suapan yang haram itu akan menyebabkan amalan dia tidak diterima selama 40 hari. Satu suap makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan apa? Amalan tu tidak diterima selama 40 hari. Betapa besarnya kesan makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita usaha supaya apa? Jangan sampai kalau satu suap 40 hari kan. Kalau satu hidangan tu bukan satu suap. Satu hidangan yang haram. Berapa suap makan? Tak tahulah. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya di dalam hadis ini Rasulullah SAW menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyamakan setiap orang yang beriman dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam kewajipan memakan makanan yang tayyib. Tayyib tadi apa? Makanan yang halal dan baik. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala berkata, "Aklu tayyibati yurithu ridha 'anillah." Artinya memakan perkara-perkara yang tayyib, yakni perkara yang baik dan halal, mewarisi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Mewarisi itu maksudnya akan menghasilkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menghasilkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW juga menceritakan tentang seseorang yang doanya tidak dikabulkan disebabkan semua yang ada padanya merupakan perkara yang haram. Di dalam riwayat lain, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah," ni hadis tadi. "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan diriku seorang yang doanya selalu dikabulkan." Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perelokkanlah makananmu, engkau akan menjadi seorang yang doanya selalu dikabulkan." Demi zat yang jiwa Muhammad di dalam genggamannya, di dalam kekuasaannya, seorang hamba yang memakan satu suapan daripada makanan yang haram, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Dan siapa sahaja yang dagingnya tumbuh daripada perkara yang haram, maka nerakalah tempat yang lebih layak untuknya. Na'udzubillahi min dzalik. Renungkanlah seketika betapa kerasnya ancaman terhadap orang-orang yang tidak menitik beratkan sumber rezeki yang diperolehinya. Lebih parah lagi apabila ia akan mengotori zuriat seterusnya yang suci gara-gara kecuaian pada hari ini. Kan? Seperti mana yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih. Dan kemudian mak ayahnya lah yang akan menjadikan dia apa? Yuhawidani wa yunasiranahu, membuatkan dia jadi Yahudi, membuatkan dia jadi Nasrani, macam sifat. Macam tu juga begitulah maksud dia. Anak ni dia lahir dalam keadaan bersih, tapi oleh kerana kita tidak mengambil berat income kita datang daripada mana, yang penting duit banyak, yang penting apa? Duit masuk, yang penting projek jalan, tak kisah macam mana cara. Ini apa nama dia, bila macam itulah keadaan dia, maka hasil yang akan dapat itulah yang akan jadi makanan untuk dia, akan jadi makanan untuk anak isteri dia. Jadi macam mana anak yang makan dengan makanan yang daripada sumber yang haram tu dapat membesar menjadi orang yang berakhlak mulia, dapat membesar menjadi orang yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu
kita ni sebagai ibu bapa kan, jadi ibu bapa yang tidak kisah memberikan kepada keluarganya makanan-makanan daripada sumber yang syubhat, sumber yang haram, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi ahli keluarga. Dia telah menzalimi ahli keluarga dia, telah membuatkan ahli keluarga dia menjadi orang-orang yang tak diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting untuk kita, setiap daripada kita menjaga diri kita, menjaga sumber income kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, hendaklah diketahui juga halal dan haram di dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, sebaliknya melibatkan juga urusan simpanan wang dan perkara-perkara di atas. Kemewahan dan kesenangan hidup sering melalaikan kita daripada mentaati suruhan dan meninggalkan larangannya dalam konteks muamalat seorang Muslim. Agak menghairankan seorang Muslim berdoa penuh harap agar kehidupannya dirahmati, rezekinya diberkati, keluarganya diridai, namun tidak mengendahkan sumber dari mana ia datang dan ke mana ia dilaburkan. Dan ini pada hakikatnya adalah salah satu soalan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita meninggal dunia nanti. Antara soalannya apa? Sumber rezeki kamu daripada mana kamu dapatkan dan ke mana kamu belanjakan. Daripada mana kita dapatkan dan ke mana kita belanjakan. Tak ada maknanya bagi seseorang yang banyak, pada zahirnya banyak melakukan kebajikan, bagi sumbangan, bagi orang yang banyak melakukan kebajikan, tapi sumber kebajikan tersebut, duit yang didapatkan untuk melakukan kebajikan tersebut daripada duit yang tidak patuh syariat, tidak disahkan di dalam syarak yang kita sebut sebagai perkara yang haram lah, sumber yang haram. Jadi segala amal kebajikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk diterima ni kita punya contoh macam sedekah dan kebajikan tu, dua perkara. Yang pertama, sumber daripada mana. Yang kedua, kita punya keikhlasan tu lah. Dia kalau ikhlas bagi apa semua tapi sumber tak jaga, tetap juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Macam apa? Macam dulu kan ada filem macam Zorro. Kalau ingat lagi lah. Zorro. Apa dia punya ni? Dia merompak daripada orang-orang kaya dan diberikan kepada dia, tak ambil duit tu, tapi dia bagi kepada orang-orang miskin. Tak kisahlah apa justifikasi dia semua kan. Itu tidak menghalalkan kita mengambil hak orang. Walaupun orang kaya tak tunaikan kewajipan dia, tak tunaikan tanggungjawab dia untuk membantu orang miskin, dia dalam syarak, sebenarnya dalam sistem ekonomi Islam, Allah Subhanahu Wa Taala dah susun cantik dah kan. Orang yang bila semua orang memahami Islam, mengamalkan Islam di dalam seluruh kehidupan dia, termasuklah di dalam ekonomi, maka insya-Allah tidak ada satu orang Islam pun yang akan terabad kan. Memang Allah SWT telah tetapkan rezeki untuk kita ni, setiap daripada kita ni ada rezeki masing-masing. Ada yang akan kaya, ada yang akan ada yang berada, ada yang kekurangan, ada yang kurang. Jadi, tapi dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dalam agama ni ada anjuran daripada syarak, ada anjuran yang wajib, tuntutan yang wajib, ada tuntutan yang sunat untuk orang kaya ni berikan hartanya kepada orang-orang miskin. Tuntutan wajib melalui pembayaran zakat, sunat melalui sedekah, hadiah dan sebagainya. Jadi tak kisahlah apa kalau jadi walaupun orang-orang kaya tidak menjalankan dia punya tanggungjawab dia untuk membantu orang-orang miskin, tetap juga tidak ada hak bagi orang yang miskin ni untuk merompak harta orang-orang kaya dan bahagi-bahagikan sama mereka. Tak ada. Dia kena ambil dengan cara yang betul. Baik. Seterusnya,
fenomena yang mendukacitakan ini berkait rapat dengan kedangkalan kefahaman umat mengenai aspek halal dan haram dalam aktiviti bermuamalah. Lantas berpandukan sedikit kesedaran, buku ini dipersembahkan dengan harapan dapat mencerahkan kekeliruan dan merungkai kekusutan, khususnya dari sudut muamalat moden masa kini yang melibatkan urusan perbankan, insurans, takaful, pelaburan, jual beli hartanah serta banyak lagi. Semoga buah tangan yang tidak seberapa ini dapat membantu mengembalikan ummah ke jalan selamat demi mencapai redha ilahi yang kita cari selama ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima doa daripada para pengarang buku ini dan menjadikan kita semua mengembalikan umat ini ke jalan yang selamat dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai dah mukadimah kita. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk. Sebelum kita masuk dalam buka, kalau ada soalan, kalau nak bertanya, kita belum masuk lagi bab amalan tu, baru mukadimah kan. Tapi kalau ada apa-apa soalan, bolehlah ditanyakan. Tapi jawapannya belum tentu lagi. Tanya tu tak ada masalah. Tak ada. Baik, dia tak masuk lagi dalam bab tu kan. Mungkin tak ada soalan lah. Baik, insyaAllah kita masuk terus. Usul fiqh ni kita tak baca. Kita buka surat 19. Bukan surat 29, 30, surat 31. Buka selai sebelum tu ada bahagian 2. Baik, jadi bahagian 2. Jadi kita masuk di dalam perbahasan muamalah. Jadi sebelum ni dalam mukadimah kita dah selesai kepentingan untuk kita mempelajari muamalah. Jadi sekarang ni baru kita masuk di dalam bab muamalah. Cuma biasanya kalau bab ni saya biasa kalau nak terangkan tu nak mudah kerana pakai whiteboard. Kalau tak ada tak apalah, insyaAllah. Dia memang ada dia punya gambaran-gambaran tu boleh faham, insyaAllah. Baik, bahagian 2. Kita baca bahagian 2. Elemen dan faktor utama tidak patuh syariah. Jadi di dalam muamalat kita, di dalam muamalat Islam ni, dia ada 4 perkara yang mana kalau salah satu daripada 4 perkara ni ada di dalam transaksi kita, ada di dalam urusan muamalat kita, maka ia akan menjadikan muamalat kita tu bermasalah di sisi syarak. Bermasalah. Dan secara umumnya semua perkara tu kecuali riba. Semua perkara, dan riba pun sebenarnya sama juga. Kesimpulan itulah, semua perkara tu dia akan kenapa tidak diperbolehkan? Kerana 4 perkara ni akan membawa kepada yang pertama, sama ada penindasan, penindasan, ataupun boleh membawa kepada pergaduhan di antara orang yang melakukan transaksi tersebut. Apa dia 4 perkara tu? Yang pertama riba. Riba semua mesti maklumlah. Nanti kita akan terangkan. Kemudian adanya gharar. Gharar maksudnya ketidakpastian di dalam muamalat. Kemudian adanya jahalah, ketidaktahuan di dalam urusan kita. Seterusnya adanya maisir. Maisir maksudnya adanya unsur perjudian. Adanya unsur perjudian. Baik. Bab pertama, riba. Dia akan mengandungi 3 pasal. Pengenalan riba, kemudian riba dalam bentuk semata, kemudian kemudaratan riba. Baik. Kita bacalah insyaAllah. Riba, bismillahirrahmanirrahim. Definisi riba. Riba dari sudut bahasa adalah pertambahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ihtazzat wa rabat. Artinya bumi menjadi hidup dan subur. Itu tak ada masalah tu. Itu cuma nak cerita mengenai kalimah riba tu, makna asalnya apa.
Dari sudut istilah maksudnya istilah syarak, riba adalah sebarang pertambahan di dalam item-item tertentu yang dipanggil sebagai item ribawi dan pertambahan ke atas hutang akibat penangguhan tempoh. Jadi ia merangkumi riba yang terhasil daripada jual beli barangan ribawi, yakni makanan dan mata wang, dan juga merangkumi riba yang terhasil daripada hutang. Baik, simple sebelum kita tutup ni nanti. Riba, bila kita sebut riba kan, semoga Allah Taala selamatkan kita daripada dosa riba. Riba ni yang pertama adalah kita kat sini, hukum riba adalah haram dan ianya termasuk dosa besar. Dan riba ni adalah termasuk dosa besar. Dan tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang kepada pelaku dosa tersebut kecuali pelaku dosa riba. Maknanya orang yang melakukan dosa besar ni, orang yang melakukan dosa riba ni, Allah Subhanahu Wa Taala mengisytiharkan perang kepada orang tersebut. Dosa-dosa lain tak ada, riba sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa tadi? Riba kan? Riba dia ada dalam, riba ni terbahagi kepada dua. Dia ada satu riba yang disebut sebagai riba hutang. Riba hutang kita sedia maklum, iaitu setiap hutang yang menarik keuntungan kepada pemberi hutang, maka itu adalah riba. Itulah riba. Yang kedua, riba jual beli. Riba jual beli dia akan berlaku bila melibatkan, apabila melakukan transaksi yang melibatkan dua barang ribawi. Dua barang ribawi nanti yang akan kita terangkan. Cuma sekarang ni kita nak cerita pasal riba hutang. Riba hutang kan. Jadi riba hutang dia macam yang kita sedia maklum kan. Apa? Pinjam RM10, bahasa kita pakai pinjam kan. Pinjam RM10, nak kena bayar balik RM15. Pinjam RM10,000, nak kena bayar balik RM13,000, RM15,000. Itu adalah tambahan yang disyaratkan di dalam akad. Maka ia jadi riba. Dia jadi apa? Dia jadi riba. Tapi sebenarnya bila ulama sebut kaedah dia, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap hutang, setiap biasa kita sebut pinjaman yang menarik, mendatangkan manfaat kepada pemberi hutang, itu adalah riba. Dia bukan itu sahaja, bukan kena bayar lebih sahaja yang jadi riba. Contoh kan, kawan nak pinjam duit dengan kita RM1,000. Kita cakap boleh pinjam RM1,000 kan, boleh pinjam RM1,000 dan tak syaratkan pun bayar lebih daripada tu. Cumanya kawan tu, contoh dia buat servis, apa-apa servis lah kan, dia apa wireman ke, ataupun dia buat servis potong rumput kan. Nanti tengok rumput dekat kiri rumah kita dah agak panjang. Jadi kita cakap apa, boleh hutang atau bagi pinjam RM1,000, bayar RM10,000, tapi minta tolong kau, apa nama dia, potong rumput sekeliling rumah. Walaupun bayaran tak lebih, tapi pemberi hutang dapat apa-apa manfaat tak daripada hutang tu? Dapat manfaat lebih tak? Apa manfaat dia? Rumput sekeliling rumah dia dipotong oleh orang yang berhutang. Itu pun adalah riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila disyaratkan. Apabila apa? Disyaratkan. Kalau orang berhutang dengan kita, ataupun kita berhutang dengan orang,
orang tu memang tak syaratkan apa-apa. Kita hutang 1,000, memang nak kena bayar balik RM1,000 lah. Cuma masa nak bayar tu, kita, orang Melayu panggil apa? Bila orang berbudi kita berbahasa kan. Bila orang berbudi kat kita, maka kita pun balas balik budi dia. Dia dah tolong kita, bagi hutang kat kita sekian-sekian amount ketika kita memerlukan. Maka bila kita ada duit dan ada lebih sikit, kita pun bagi lebih sikit. 1,000, kita hutang 1,000, kita bayar 1,100 ringgit, RM1,050, RM1,010. Kita bagi lebih. Kerana apa? Menghargai orang yang bagi hutang kat kita. Itu bukan riba. Itu bukan riba. Riba terhasil apa? Bila ia disyaratkan. Dan kita kena bezakan antara apa yang kita panggil sebagai hutang dengan apa yang kita panggil sebagai pinjam. Contohlah, memang dalam masyarakat kita biasa kalau nak pakai duit ni, kita guna istilah apa? Pinjam. Dekat bank pun kita pakai istilah pinjaman, loan kan. Jadi cuma kita kena bezakan hukum antara pinjam duit dengan contoh dia pinjam motor, pinjam kereta, pinjam baju, pinjam mesin, contoh dia kan. Kalau duit tu kita guna pinjam, dalam fiqh dia dihukumi sebagai qardun. Sebagai apa? Qardun. Dalam apa kamus muamalat yang kami terbitkan, Mustafa terbitkan, kami bezakan antara qardun, kita terjemahkan sebagai hutang, satu lagi ariyah yang kami terjemahkan sebagai pinjam. Okey, hutang tu apa? Bila kita pinjam duit contoh dia kita pinjam RM100 kan. Kenapa kita pinjam RM100 tu? Untuk guna duit tu lah, untuk pakai duit tu, kita beli barang. Jadi nanti apa yang kita kena pulangkan kepada orang bagi hutang kat kita tu, duit lain. Maksudnya amount yang sama, bukanlah duit yang tadi tu. Bukan duit macam contoh ni duit RM1 kan. Kita bukan pulangkan RM1 yang ni, RM1 yang lain, amount yang sama. Maknanya kita nak pakai duit tersebut, kita nak habiskan. Itu namanya hutang. Kalau pinjam, yang contoh dia pinjam motor, yang kita pinjam pen kan. Bila kita pinjam pen ni, nanti apa yang kita pulangkan kepada pemilik dia? Pen ni ke ataupun pen yang lain? Pen yang sama. Itu namanya pinjam. Jadi ada beza hukum antara pinjam dengan hutang. Kalau yang menyebabkan berlaku riba tu adalah, kalau yang menyebabkan berlaku riba tu, kalau ia melibatkan hutang, qardun, maksudnya yang tadi tu, pinjam duit, nanti kita nak bagi benda yang lain. Bukan benda lain, maksudnya duit yang lain, amount yang sama. Namanya ganti kepada duit yang kita pinjam. Kalau pinjam pen, dia tidak akan membawa kepada riba. Kalau pinjam motor contoh dia, biasa orang buat pinjam motor, pinjam kereta, kemudian orang yang bagi pinjam tu, dia cakap apa? Boleh pakai, tapi nanti nak pulangkan isi minyak penuh. Isi minyak penuh. Ada sebahagian orang, dia menghukumi perkara tu sebagai riba. Kerana apa? Tak bezakan antara hutang dengan pinjam. Ada manfaat tak untuk kita? Kita sebagai pemilik kereta, kita bagi pinjam kereta kat kawan kita, kita cakap apa? Boleh pakai kereta tu, cuma nanti bila pulangkan isi minyak penuh. Ada manfaat tak yang kita dapat bila kita bagi pinjam tu? Ada manfaat tak? Manfaat lah, isi minyak penuh tu kan manfaat untuk kita. Kita dapat, dia pulangkan kereta tu berserta dengan minyak penuh. Kan kita dapat manfaat. Tapi itu bukannya riba. Kerana ia bukan terhasil daripada akad hutang, bukan terhasil daripada akad qard. Dia terhasil daripada akad pinjam, ariyah. Jadi beza. Cuma buat macam tu boleh ke tak boleh? Ni kalau cakap biasa kita buat lah, pinjam motor kan, boleh nanti isi minyak penuh. Dia sebenarnya benda tu boleh ke tak boleh? Agak-agak boleh ke tak boleh?
dalam fiqh hukumi perkara tersebut sebagai satu akad yang tak sah, yang rosak, yang fasid. Bila fasid, maksudnya perkara itu juga diharamkan oleh syarak. Cuma haram tu bukannya haram yang seperti haram riba. Riba ni haramnya dosa besar. Kalau haram kerana melakukan akad yang tak sah, itu dosa kecil. Dia bukannya, bukanlah dosa kecil je, dosa juga. Dia dosa kecil lah. Dia taklah sebesar dosa riba. Kerana apa? Jadi kita kena faham, akad pinjam ni, bila kita bagi pinjam tu adalah satu akad yang dihukumi dalam syarak sebagai bantuan. Sebagai apa? Sebagai bantuan. Dia dalam muamalat Islam ni, kita punya urusan kita sama manusia di dalam melibatkan harta ni, dia terbagi pada dua sahaja. Iaitu apa? Satu, muawadah. Muawadah tu maksudnya ada imbalan. Kita bagi sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Jual beli, sewa menyewa, itu namanya muawadah, ada imbalan. Satu lagi dipanggil sebagai tabarruk. Tabarruk tu maksudnya apa? Kita bagi sesuatu tu kerana sukarela, kerana nak bagi bantuan, kerana nak dapatkan pahala. Baik. Jadi pinjam tu, memberi pinjam itu adalah satu bantuan yang kita sedia berikan kepada orang yang memerlukan. Maknanya apa? Kita tak mengharapkan adanya imbalan kepada bantuan tadi. Bila kita mensyaratkan, macam tadi kan, kita bagi pinjam motor, mensyaratkan kena isi minyak penuh, maka dekat situ kita mensyaratkan ada apa? Kita bagi pinjam, kita bagi dengan mensyaratkan ada imbalan untuk kita. Ada imbalan kepada kita punya pinjam. Jadi ketika itu fiqh telah menghukumi transaksi tersebut sebagai bagi sewa. Bila bagi sewa ni dia dah bukan tabarruk, dia dah masuk dalam muawadah. Maksudnya bagi sesuatu untuk dapatkan sesuatu. Bila muawadah, bila beri sesuatu untuk dapatkan sesuatu, maka syarat dia lebih ketat. Maksudnya apa? Antara syaratnya adalah imbalan tu mesti jelas. Bagi sewa satu hari, kadar sewanya RM100. Jelas. Kena jelas. Kalau tak jelas, maka akan rosak. Akan tak sah. Jadi, bila kita bagi pinjam dengan syarat kena isi minyak penuh, itu dah tak dihukumi sebagai pinjam, tapi dihukumi sebagai sewa yang bayaran sewanya tu tak jelas. Bayaran sewa tu minyak tu lah, tapi tak jelas. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nak buat macam tu boleh tetapkan amount. Mungkin yang nak pakai tu kawan kita pun taklah nak ambil sewa banyak sangat. Bukanlah nak ambil sewa pun, cuma nak pastikan minyak yang dipakai tu dia ganti balik kan. Macam tu lah. Itu pun kena satu juga tu. Bila kita bagi pinjam, minyak tu habis, sebenarnya itu ada usul kita bagi pada dia. Jadi kalau kita tak sedia untuk bagi tanpa ada apa-apa imbalan, kita tetapkan amount. Boleh. Nanti pulangkan isi minyak. Kalau kita contohnya kan, isi minyak RM50. Kalau motor nanti pulangkan isi minyak RM5. Contoh minyak banyak lagi, isi tengok tak sampai RM20 dah penuh dah. Jadi kena bagi yang RM30 baki tu. Sebab apa? Kita dah tetapkan amount RM50. Lepas tu nanti itu tinggal kita punya, bila nak bagi kan, dekat tadi RM20 dah penuh dah. RM20 dah penuh, ada baki lagi RM30. Kita pun tak apalah, tak payah bayar. Tak payah penuhkan RM30 tu. Cukup dengan minyak yang dah diisi. Itu tak ada masalah. Yang penting apa? Awal-awal kalau kita nak minta orang tu isi minyak, orang yang pinjam tu isi minyak, kita tetapkan dia punya amount. Amount dia melalui dengan liter ke ataupun ringgit ke, yang penting supaya jelas. Itulah lebih kurang beza antara pinjam tadi, pinjam kereta, pinjam motor dengan hutang duit. Satu
Kalau salah cara boleh mengakibatkan riba, dosa besar. Satu lagi, kalau salah cara dia tak jadi dosa besar, tapi akan jadi tak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Cuba sebenarnya tak ada apa tadi pun, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga apa yang kita muzakarahkan ini diberikan kefahaman yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat, menjauhkan kita daripada segala bentuk urusan yang syubhat, apatah lagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk majlis kita dengan tasbih kafarah subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.